Assalamualaikum sahabat, hari ini Atuk pergi memancing di Tanjung Harapan, Selangor. Tarikh hari ini adalah 2 Rejab, awal bulan, jadi keadaan air pada hari ini adalah air pasang besar lah. Jadi target Atuk pada hari ini adalah ikan talang. Atuk mencari ikan talang. Jadi Atuk setting menggunakan tali nylon untuk memastikan ikan talang tidak dapat melihat tali pancing Atuk lah. Manakala perambut Atuk menggunakan perambut gantung dan perambut hidup layang. Mudah-mudahan ada hasil untuk hari ini. Kita kasih luncur. Alhamdulillah sahabat, setelah sekian lama menunggu, ada jugalah hasil ikan duri walaupun target belum tercapai. Di sini memanglah banyak ikan duri Tanjung Harapan ni. Jadi Atuk buka dulu mata kail. Macam ni lah cara Atuk pegang ikan duri. Atuk lock dulu dia punya sengat dia menggunakan 2 jari. Barulah Atuk buka mata kail. Hari ni Atuk lupa nak bawa plier. Kalau tak, Atuk potong dia punya sengat duri tu kan. Kali ni sahabat, tarikan lain macam ni, kasar. Kita karau pelan-pelan, takut lucut. Lucut ni memang rugi. Atuk banyak kali dah lucut sini. Janganlah kita pam kan. Ini orang kata apa, mungkin talang ke ibek kan. Sekali pam tu, habis lah koyak mulut dia. So kita pastikan lah ikan ni dapat naik. Karau pelan-pelan, melawan, relax jap. Okay, kita sambung karau. Tu dia sahabat, ikan talang anggaran mencecah lebih kurang 2 kilo. Tak sangka rezeki Atuk pada hari ni. Ikan talang ni memang Atuk lama mencari ikan talang ni. Hari ni Alhamdulillah dapat juga. Okey, setakat ni video Atuk pada hari ni. Kita jumpa lagi pada sesi video akan datang. Terima kasih kerana menonton.